Sepanjang pelaksanaan operasi bermula 1 Januari 2026 hingga ke 28 Julai 2026 iaitu semalam, JPJ Negeri Perak telah merekodkan pencapaian seperti berikut. Untuk Negeri Perak, jenis kenderaan yang disita motosikal 152, motorkar 27, kenderaan barangan 19. Secara keseluruhan adalah 188, tetapi operasi tak termasuk pada hari ini. Hari ini tambah lagi 18 kita hari ini yang menjadikan 206. Pemandu warga asing mengikut negara, dia ada 8 kategori ya. Majoritinya adalah Pakistan 50 orang, Rohingya ataupun Myanmar 42, Indonesia 40, Bangladesh 35, India 8, Nepal 7, Thailand 2 dan lain-lain warga negara 4, menjadi kepada 188 hingga semalam. Jenis kesalahan yang pertama, tiada lesen memandu, tidak ada lesen CDL, Competent Driving License 380, road tax tambah tempoh 126, tiada perlindungan insurans ataupun kita panggil insurance cover 117. Statistik tersebut menunjukkan bahawa isu ketidakpatuhan dalam kalangan pemandu warga asing masih wujud dan memerlukan tindakan penguatkuasaan yang berterusan. Setiap tindakan yang diambil adalah berpandukan peruntukan undang-undang yang sedia ada tanpa sebarang diskriminasi atau layanan istimewa kepada mana-mana pihak. Pada hari ini walaupun 18 yang ditangkap, notis 22 ada 38 dan notis sita 18, iaitu 18 kenderaan. 38 ni bermaksud satu kesalahan mungkin ada 3-4 kesalahan yang lain dia buat. Hasil operasi pada hari ini membuktikan bahawa terdapat segelintir pemandu warga asing yang gagal mematuhi undang-undang. Tindakan penyertaan kenderaan dan pengeluaran notis saman telah diambil terhadap kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan sepanjang operasi yang kita tahan.